Selepas segala artis, segala duit, bukan duit maksudnya bagi duit korang segala duit kau tabur untuk buat program, kalau impak dia satu kerusi, baik kau simpan je lah duit tu. Okay, Assalamualaikum. Tuan Cik Hao Waalaikum. Macam saya sadik aku. So, saya Hafiz Ibat. Saya Amir Ahmad. So, man, episod 55 dah sebulan tak buat. Admin pun dah marah. Sebulan? Ya, sebulan. Ya, sebulan. Admin dah marah. Admin dah marah. Mak aku dah turun. Aku nak marah balik admin. Kau tak tengok ke mak ni? Mak aku boleh turun, mak. Okay. So, man, aku tak nak kita sembang apa yang berlaku sebulan tak buat tu. Kita ya. Kita nak pergi pada topik. Tapi sebelum kita pergi pada topik tu, paskan kau pasal awak Bol yang ahli parlimen lah. Ahli parlimen daripada BL. Dia baru meninggal dunia semalam. Yang kita tengok ini. Dia meninggal semalam. So, kau punya tu pasal ni? Pertama sekali kita ucapkan ta'ziah pada keluarga arwah Datuk Seri Bong Pemuda Din. Kita just harap segala jasa baik dia, segala tangan kanan yang dia bagi dan tangan kiri yang disimpan yang tak tahu tu, ada ganjaran pahala dia lah. Arwah ni kalau kita tengok dekat dalam Dewan Rakyat daripada zaman dulu, one of the longest serving member of parliament kat dalam Dewan Rakyat dari negeri Sabah. Batch-batch dia banyak yang dah keluar dan tak jadi ahli parlimen tapi dia masih tahan. Dia tukar parti pun ada. Dia tukar parti pun ada. Yang tinggal dia je. Syafiq Abdal dah melompat. Mandika Amin Mulia dah tak ada dalam Dewan Rakyat. Banyak yang dah tak ada lah. So dia antara yang bertahan. Dan satu benda yang semua orang kena faham, Bom ni dia contoh bukti orang UMNO yang setia. Kau bayangkan masa dia berada dalam UMNO, masa dia pemuda UMNO, Syafiq Abdal ketua pemuda UMNO Sabah dulu. Ya, betul. Zaman Najib selaku. Bom Muqtaradin adalah ketua penerangan pemuda UMNO. Haji Ji ada dalam UMNO tapi biasa-biasa je lah. Syafiq keluar buat warisan. Haji Ji keluar buat JRS. Dia seorang je bertahan dalam UMNO. UMNO kena bantai, UMNO apa jadi pun dia tetap bertahan kat Sabah. So bagi aku tu satu benda yang kita boleh respect jugalah. Even though kita ada perbezaan pandangan dengan dia, cara dia mungkin agak kasar, tapi itu bagi aku kadang-kadang kita kena tengok tu karakter orang kan. Cara dia kasar ke? Kadang-kadang kasar kan. Tapi overall dia ada jasa dia yang orang tak tahu dan bila dah meninggal baru tahu. Itu biasalah. Kadang-kadang manusia ni yang mana memberi senyap ni kadang orang tak tahu. Bila dah meninggal baru orang cerita kan. Yeah. So kita tak tahu pengakhiran kita macam mana, tapi just kita harap yang terbaik untuk arwah. Dan sama-sama kita sedekahkan apa tiap arwah Allah tak. So, man, kita nak pergi. Aku rasa kita tak perlu sentuh sangat pasal PLN. Kita akan sentuh lepas ini. Maksudnya lepas ini tu kita minta ujung-ujung. Ke ujung-ujung. Yang barang panas kena ujung. Kita tu barang saya panas. Okay. Aku nak pergi pada naratif ni. Aku tak nak mempersoalkan sangat yang apa yang berlaku berkaitan dengan pesta gay. Pesta spa gay. Ya, Tolak darah. Itu aib tu. Habis aku sumpah jahat. Tolak darah tu. Orang buat konten tu. You hina je. Geli aku tak boleh. Tapi biarlah. Tapi the point kat sini. Kau nampak? Aku pasang naratif ni. Waktu isu-isu besar. Contoh isu Zahid Amidi. Ingat? 46 kes. 47 kes di NAA. Ada isu lain. Macam naikkan lagi. Dan tenggelamkan isu lain. Divert. Ya. Sebagai divert. So sama juga. Isu lain tu maksudnya ada isu yang berkaitan dengan macam-macam curang, gajah kena anak gajah kena langgar. Waktu kejadian tu. So aku tengok sekarang ni sekarang isu PMS, maksudnya isu Samsung.
daripada sama ada isu lain yang cuba nak tenggelam kat ni. Tapi tak percaya lah. Kau bayangkan PC yang dibuat untuk kes game ni agak panjang. Aku nak macam mana hati. Ni bukan aku nak mempersoalkan ada orang main game ni. Aku nak mempersoalkan adakah ini dicatur, disusuk. Okay. Itu persoalan yang aku nak nonton. Akan ini disusuk atau ini sebenarnya? Sebab aku tengok trend dia macam hampir sama. Pandangan aku kalau kau duduk di kursi media, orang yang nakkan berita, dia sama ada kalau media itu pro kepada satu pihak, dia akan berusaha untuk divert isu, divert persepsi. Which is contoh ada isu yang melibatkan apa yang dia cenderung, atau isu SAM. So dia mengelakkan benda tu ialah dengan dia naikkan satu lagi kes. Kebetulan pula kes tu agak besar, melibatkan beberapa kaki tangan kerajaan, dan juga bila mana dibawa ke mahkamah untuk direman, tak dapat reman. Sebab atas alasan tak ada siapa mengaku dia dimangsa. Boleh. Ya, itu agak pelik sikit lah bagi aku. Aku tak nak go dekat situ sebab tak dapat detail sangat. Tapi yang difahamkan dari Ketua Polis Kuala Lumpur macam itulah. So, reman tak dapat. So, dia akan menimbulkan perbincangan dalam kalangan rakyat. Oh, kenapa reman tak dapat? Oh, ni teruk lah. Oh, ni Madanon ni kaki liwat lah. Macam-macam lah. Dikaitkan lah segala-galanya. So, dia akan divert kepada isu yang lain. So, isu SAM ni diharapkan agak tenggelam. Tapi sebenarnya tidak lah. So, itu satu. Dia akan berlawan juga dengan media yang agak tengah-tengah. Macam Malaysia Kini. Sekarang tengah-tengah lah Malaysia Kini. Dulu satu side. Sekarang dah tengah-tengah dah. Malaysia Gazette tengah-tengah. Malaysia Gazette pun macam tengah-tengah. Sinar Harian pun macam tengah-tengah kan. Okay, so yang diorang tengah-tengah ni, segala isu yang up dia akan sapu. Contoh lagi. Sebab kau kena faham, media ni dia akan cari satu point yang akan orang bercakap. Yang akan naikkan populariti dia, rating dia. Sebab revenue yang terbesar bagi media adalah marketing dia adalah populariti dia. Macam mana orang akses, orang tengok dia di media. So, bila orang tengok media dia banyak, dia dapat rating tinggi. Rating itu adalah revenue dia. Okay, so macam media juga. Contoh kau biasa kita ambil contoh isu lain. Kalau isu buli kat sekolah ni, sebenarnya setiap tahun ada isu buli. Sama ada besar tak besar. Tapi bila ada satu momen tu macam nampak boleh dinaikkan. Sebab contoh ada kes kematian tu semua. Okay, satu kes naik. Kemudian kat sini pula naik kes mati. Sana pula naik kes mati. So, kes itu akan berulang-ulang menunjukkan trend itu peningkatan. Sedangkan benda itu sentiasa je berlaku. Sebab media ni yang akan ada peluang untuk pick mana news yang boleh up. Tahu? Sebab benda tu sentiasa berlaku. Contoh, ragut. Setiap tahun mesti ada ragut. Kan? Tak curi ke apa. Tapi, kalau media pick benda tu, sama ada kepentingan dia ataupun sama ada benda tu tengah trending. Supaya naikkan dia punya rating. So itulah dia punya game dia. So sekarang game media sebenarnya. So ni game media lah kan, untuk upkan isu lain dan cuba tenggelam. Aku tak ada rasa media berniat untuk tenggelamkan isu tu. Nampak tak tenggelam pun. Mungkin. Tapi kalau kita dah pergi pada night. Macam satu betul yang menjadi isu ni, isu gay ni. Isu gay. Spaghetti little. Tak boleh lah sebab aku tak boleh nak bincang benda ni. Tapi sebab admin kita minta untuk masuk ke topik ni, so kita dengar lah cakap admin. Mak kita dah janji hari Rabu, so kita pindah pada hujung minggu pula. So tapi kita pergi pada satu benda yang kenapa ni panas, sebab dia melibatkan pejabat awam. Ya, sadly melibatkan pejabat awam. Tak ada guru kan. Ya, ada PTD, ada doktor, ada pegawai kerajaan negeri. Tak nak lah sebut. Walaupun macam aku tak tahu betul ke tidak. Aku tak fikir-fikir ni apa anda tidak melibatkan dia. Tak tahulah. Tapi bagi aku yang bahayanya bila melibatkan doktor ataupun guru. Doktor sebab dia ada akses untuk menyentuh pesakit, termasuklah di private part ketika rawatan. Guru pula dia ada peluang untuk child grooming. Yes. So benda-benda macam ni yang agak bahaya kepada sosial kita lah. Yang kita kena hati-hati lebih. So benda ni panas sebab tu lah kan. Tapi kenapa pemikiran manusia ni boleh orang yang tak boleh terlibat dengan budaya gay ni.
Wah, dia aku bincang kau baca kau doktor nak. Yang tu aku tak boleh nak komen, aku pun tak tahu. Tapi apa yang aku faham, Dari segi undang-undang macam mana? maksudnya Adakah gay ni salah jenayah? hubungan songsang liwat adalah satu benda jenayah, bukan kesesahan. Kalau suka sama suka? Dia tetap satu kesalahan. Even syariah pun satu kesalahan. Cuma dia akan menjadi pertikaian besar. Benda ni antara golongan-golongan liberal macam Siti Kassim and the gang, dan juga golongan konvensional dalam undang-undang. Actually liwat satu kesalahan, kan? So tu satu hal. Lepas tu satu lagi yang aku tengok, dia sebenarnya kecenderungan ni adalah kecenderungan yang kau boleh tutup. Itu bahaya dia. Kecenderungan kau untuk menjadi luar tabi'i ni, dia boleh ditutup dengan kau punya karakter dan sebagainya. Kita ada je kes dekat Ustaz Hafiz, Ustaz Meliwat. Ada ya. Kan, Ustaz Meliwat kat Ustaz Hafiz. Kita ada je kes sekarang ni, kes golongan profesional pun buat benda macam tu. So dia boleh ditutup dengan karakter luaran dia. So itu bahaya untuk kita detect kecenderungan dia. So dia akan berbalik kepada sejarah hidup dia yang lampau. Contoh, kalau dia pernah kena, mungkin dia dah jadi keragi, ataupun dia membesar dalam circle itu semasa belajar. So kita pernah belajar, kan ada geng-geng macam tu kan. So aku tak berkawan. Kita pun akan elak lah. Tapi kalau dah tercampur dalam circle tu, elok masuk universiti gagah perkasa, keluar jadi knock-knock. Itu masalah. Okey, aku risau dia kekal gagah dan dia knock-knock dari belakang. Aku risau. Yang itu lagi bahaya. Depan sasa, belakang knock-knock. Sudah, itu jahanam. So benda tu lah yang akan menyusahkan, sebab golongan ni ada dekat MPT, MPTS. So dia keluar, dia akan jadi profesional. Di luar nampak dia profesional, tapi di dalam dia knock-knock. Yang itu bahaya. Tak, kau perasan lah, kenapa orang bijak ni pasal knock-knock? Itu masa kita pun, maksudnya orang yang profesional lah, orang yang ada pengaruh circle dia masa dekat tempat belajar. Kau dia stress tadi. Tak akan stress tadi knock-knock. Tak tahulah, orang malam. Aku cuma terfikir lah, mana datang. Tapi aku memang tak boleh bring golongan ni daripada zaman belajar dia. Aku memang tak sokong pun, aku memang lari. Aku kata, member kata aku select, ya aku select. Select lah. Aku tak berkawan tu. Saya kau risau pula kau dapat roommate macam tu. Ya. Aku terajang confirm. Kena bawa dia sewa. Tapi aku terajang dulu lah tu. Lepas sewa pun lepas sewa. Daripada aku kena duduk satu bilik dengan puak-puak ni, tak. Tapi kalau kita nak bincang pasal ni secara general, aku rasa nanti tu kita boleh touch lebih, kan? Dari segi undang-undang pun kau boleh kata kan, benda ni tak lah. So kita biarkan polis buat tindakan. Dan aku tak nak sentuh kau yang isu ni jadi panas disebabkan ada orang politik kat dalam tu. Dia jawatan politik lah kan. So aku tak nak sentuh. Aku pun confirm betul ke tidak dia ni. Kita tak confirm, cuma diberitakan ada. So aku cakap confirm tapi tak apalah. Some young politician lah. So man, high level lah. Aku tak tahu besar lah kan. Salah. So, cuma masih kabur-kabur. Aku risau tu propaganda. Tapi tak apa. So kita biarkan benda tolak tepi. So kita pergi pada benda yang lagi penting. Dapat kita nak setuju sangat benda ni. Tapi walaupun benda ni dah basi, dah hampir basi lah. Berkaitan dengan PNN sampah, kita tak sentuh langsung benda ni sebulan untuk podcast. Tapi kita update. Tak ada update, kita dapat tahu juga campaign macam mana. Kau pergi Sabah? Tak. So aku tak pergi For what kita nak pergi Sabah? Tapi KJ pergi. KJ pergi tolong member. Dan Mami member dia. Masa dia geng-geng pemuda dia. Okay, macam bagi aku ni, aku respect KJ lah. Dia ada brotherhood kat sini lah. Masa aku kat atas, kau tolong aku. Walaupun kita sama-sama tujuan barit. Masa Feb 2014 kan. Tapi kau ada bersama dengan aku ketika aku di atas. Kau bantu aku. So sekarang ni bila kau nak naik atas, aku bantu kau. Itu brotherhood lah. Bagi aku tu benda yang boleh respect sikit lah KJ. Aku setuju. No? So man, kita pergi 3 pasal ni. Before, semasa, dan after. Maksudnya before PRU tu dalam pemilihan calon. Aku tak nak setuju calon lain. Aku tak nak setuju calon UMNO, aku tak nak setuju calon JRS, aku nak setuju calon Warisan. Sebab aku rasa untuk calon-calon daripada parti lain, aku rasa tak ada kelebihan untuk cakap.
Satu tak ada kelebihan. Satu lagi dia majlis dia agak sederhana dan juga tak heboh. Ya. Tak di-highlightkan oleh media sangat lah. Tak dipegang kan oleh pengemudi. Tak adalah. Itu kita pergi. Dia tak adalah pelancaran hotel mewah, hotel besar. Pelancaran macam bertanding 73 kursi ada di Sabah. 73 Sabah. Sabah tu. Sabah lebih. Sabah 70. Kira 73. Sorry Betul 73 betul. 73 kursi kan? Ya, betul. Okey. Dia punya event tu macam parti tu nak bertanding 73 kursi. Kan? Top 1 semua turun lah. Angkat tangan macam ni lah. Dalam menang satu. Itu yang harus tu yang dulu. Okay. So kau tahu lah. So kita nak bincang pasal Pasifik. Pasal Pakatan Harapan. Sebab kita ni bukanlah fan club Pakatan Harapan. Tapi kita suka mengkritik Pakatan Harapan. Okay, Mac. Kita dah pergi kecil lagi. Dalam Pakatan Harapan ada 3 parti. So tepi PKR. So PKR dalam pemilihan calon lepas. Yang sebelum PKR pemilihan calon. Kau tengok ada 3 calon yang tak muat. Bukan tak muat lah. Calon. Kan. Aku kena faham ayat dia. Pengarah pilihan raya bersama kata calon boleh menang. Calon boleh menang. Kita kena yakin tu. Calon boleh menang. So pemilihan calon walaupun bukan akau umum. Kalau kau tidak pernah pilihan raya, kau rasa ambil calon daripada player top player ni macam player bola, macam import ni, adakah better? Tak. Langsung tak. Melainkan kalau dia memang terbukti buat kerja underground lama. Contoh, ini satu calon yang aku rasa okey. Walaupun dia melompat. Apa Jawawi? Why? Dia okey, dia tak boleh lompat. Ya, lompat itu attitude. Tapi dia NGO dia buat kerja underground. Sama juga macam Dr. Ali Akbar. Kenapa Dr. Ali Akbar boleh menang? Sebab dia masa dia adun latihan, Sabah ada adun latihan tau. Masa dia adun latihan, dia memang buat kerja underground. Orang kenal dia. Kau bertanding dekat kawasan luar bandar, daripada kau bercakap, lebih baik kau bertindak dulu. Maksudnya sebelum kau nak masuk bertanding, 2-3 tahun sebelum kau dah kena buat kerja underground. Orang buat program, bagi bakul makanan. Bukanlah kena rasuah, tapi untuk mendekatkan diri dengan rakyat dekat bawah. So Jamawi dia terkenal macam banyak benda-benda soal culture kan. So dia bergerak di bawah dulu. Berbanding dengan satu orang yang calon ni, dia naik atas nama bin-nya. Faham sini lah. Faham tak restu lah. Tak restu lah kan. Panggil Reza pun dah kena panggil. Tak nak lah. Anak kita kena panggil pula. So itulah. So ni dilema. So kita pergi pada, kalau aku punya lebih aku lebih suka letak calon daripada parti sendiri. Apa definisi parti sendiri aku? Daripada Akau-Umi. Why aku suka letak calon aku daripada Akau-Umi? Sebab simple. Aku tahu aku akan kalah sesi ni. Tapi aku tahu aku akan menang untuk sesi akan datang. Sebab calon daripada Akau-Umi ni sangat penting. Because kau menunjukkan kepada rakyat Sabah bahawa parti kau ada calon yang berpotensi. Itu tahu. Yang kedua, kau tunjuk kepada calon kau sendiri daripada orang parti kau sendiri bahawa kau masuk parti aku bukan untuk menyalak, bukan untuk sokong aku je. Tapi kau masuk untuk bersama. Itu mesej. Untuk buat kerja. Yes. Itu mesej yang sampai kepada orang parti. Ni orang parti masuk just nak menangkan individu ni. Nak biarkan dia jadi minoriti. Kalau aku nak mengira parti tu. Kalau aku lah walaupun aku hidup zaman reformasi tu. Tapi bagi poin aku kat sini, aku nak bagi mesej pada orang parti aku bahawa kau pun ada kelebihan dan kau mampu tu je. Dan aku menjadi persoalan paling besar aku adalah bila pengumuman calon tu tak ada calon daripada ketua AK Sabah. Walaupun selepas itu dia tak ada lah. Tapi waktu pengumuman calon tu tak ada. KC pun tak ada. Yes. So, berapa ramai player import dia angkat, tak silap player import dia angkat 3. 3 calon. PH. Dia angkat player import. Player import ni mana? Bukan orang parti lah. Aku tak tahu dia apa yang dia bincangkan. Tapi tu kan. So, berkaitan calon ni, aku lebih suka untuk bawa mesej bahawa calon daripada Akau-Umi pun dia angkat. Itu paling penting. Calon yang buat kerja. Sebab mereka tahu apa yang perlu. So, kita move kepada satu lagi sesi semasa. So, ada perbezaan yang jelas lah. Kempen-kempen artis yang dibawa ke Sabah. Senang je Sabah punya artis. Aku rasa manusia di Sabah, dia rasa manusia pula. Aku rasa rakyat di Sabah atau orang yang cuba untuk faham sentimen Sabah ni,
Dia kata bahawa politik Sabah lain ni man. Orang Sabah takkan support Parti Malaya. That sentiment dia main kan. Tapi kalau kau main sentiment tu, kenapa dulu DAP boleh makan habis? Dan sekarang DAP Terlayak. telur kan. Mesej apa yang dibawakan oleh orang Sabah dalam competition dia? Bagi aku, kalau kau tengok podcast kau sekejap, dia ada jemput satu kolumnis The Star orang Sabah. Aku dengar. Dan diorang pun dia beritahu even inside story daripada siapa yang letak Ali Peraman DAP yang tengok nama dia. Okay. Dia Bekas daripada DAP tu kan. Dia kata one of the issue is bila mana isu IBP berlaku 2 hari sehari sebelum pemilihan. So dia swing only. Satu. Kedua, mungkin dari segi penolakan orang-orang Cina tentang soal dasar-dasar macam invoice dan sebagainya lah. So even diorang dah muak tengok parti PH yang kononnya dulu kita fight tentang soal rasuah, now terbalik dengan kes rasuah. Tak sampai 5 tahun dah ada seorang kena. Wak Imam BN dulu pun bertahun-tahun barulah ada yang kena. Antara yang first BN kena ialah UMNO bekas Menteri Besar Selangor. Lupa nama. Okay. Bukan Abang Mak Said. Bukan. Lama lagi. Zaman-zaman 70-an 80-an. Dia pertama kali kena rasuah sebab dia dulu Menteri Besar Selangor dan pengarah bank atau terlupa bank kerajaan. So masa tu Mike Tyson Muhammad Ali dengan Joe Butler datang buat tinju kat Malaysia. So diorang organize. So kononnya Menteri Besar ni dia somlat duit sikit lah. So itu first orang UMNO yang kena. Itu pun berapa belas tahun selepas merdeka. Ini tak sampai 5 tahun kau dah rembat duit. So itu orang macam bagi bad perception buruk sangat kepada PKR dan PH secara total, yang menyebabkan kejatuhan DAP dan juga calon-calon PH lah. Itu salah satu. Tapi ada banyak faktor lain. Tapi adakah orang Cina ni bukan tolak DAP, dia tolak Anwar Ibrahim? Maybe. Sebab dia ahli parlimen DAP tu menyatakan bahawa punca ni sebab kes rasuah Samsul. Membuatkan orang Cina jadi tak atau terus tak ada undi PIN. Sebenarnya bukan orang tolak DAP, tapi tolak Perdana Menteri. Sebab apa yang orang faham dalam PH, hanya PH, dia tak faham DAP ni sangat. Orang lokal, community ni, dia tak tahulah DAP dalam PH. Yang penting aku tahu PH tu Anwar Ibrahim. Tak ada semua orang pun. Kalau kau buat survey, tak semua orang pun faham bahawa PH tu ada 3 komponen. Macam BN. BN ada 3 komponen juga. Macam tu lah. BN jatuh sebab Najib. Jangan PH jatuh sebab Anwar. Aku terang tu. So, kau tengok sih waktu semasa campaign, Anwar tu sendiri. Ini adakah Anwar turun sebabkan Anwar rasa bahawa pengarah strategik dia bersama tu, anak dan kawan baik dia tu, tak buat kerja, atau dia rasa bahawa dengan turunnya dia di Sabah, dia boleh menang? Aku bagi 2 soalan yang kau pilih. Bahaya ya soalan tadi. Okay, pertama sekali, sebagai Perdana Menteri dan pengerusi PH, Datuk Seri Anwar memang ada tanggungjawab tu. Okay, kalau dia tak turun pun jadi satu masalah. PLN dia tak turun. PLN 3 negeri tak turun banyak. Beban dia Sabah. Ya, maybe lah. Tapi dia turun, dia still turun kan? Dia turun penambahan calon, dia turun ceramah habis. Okay. Tapi Sabah ni mungkin dia turun satu sebab first time nak dia buat kerja kan. Bagi aku itu nanti aku akan sebut juga. Sebab tu. Kalau kau fikir secara teori je, satu sebab dia pengurusi DH, dia kena turun. Perdana Menteri dia kena turun. Ketiga mungkin sebab demografi mindset pengundi di Sabah tu pada pengalaman dia yang pernah lama ada dalam BN, memerlukan figure kepala untuk turun dalam situasi tu. Pada pandangan dia lah. Okay. So itu one side. Another side is, kalau kau tengok betul-betul semasa penamaan calon dan juga semasa kempen, ada satu figure yang agak senyap. Okay, dari PH.
walaupun dia pengarah pilihan raya? Okey, ada dua. Kau bagi yang clear sikit kat aku ni. Ada Timbalan presiden lah. Okey. Tak berapa nampak sangat kan? Tak berapa nampak. Ceramah dia tak di-highlight kan? Aku tak tahu dia ceramah kan tidak. Aku confused. Ya, itu satu masalah. Even Saifuddin kan nampak. Ada speech dia. Ada Saifuddin. Yang banyak bergerak adalah Amiruddin, pengarah operasi. Mungkin itu tanggungjawab Amiruddin lah sebagai pengarah operasi. Dia kena make sure tempat tu semua barang semua lengkap, logistik semua lengkap. So kerja dia berat. So memang dia kena turun dan nampak dia turun. Dan dia punya geng-geng kat bawah pun semua turun lah. Geng-geng Selangor semua turun. Which is good lah. Dia buat kerja. Tapi pengarah strategi merangkap timbalan presiden tak berapa nampak. So ada kemungkinan yang presiden parti kena turun untuk backup. Okey. So itu perkara yang sedang berlaku lah. Cuma yang aku nak comparekan dia dengan bekas pengarah strategi dan juga bekas timbalan presiden di Sungai Bakam, PM tak turun. Betul. Dia pengarah strategi, dia buat kerja. So Perdana Menteri boleh relax lah. Walaupun result dia teruk. Satu mungkin sebab masa tu ada isu lain. Kemudian dia pun ada terlepas cakap. So benda-benda macam tu akan jadi external factor lah. Tapi dari segi gerak kerja, dia buat kerja. Dia turun juga. Yang si seorang ni sekarang ni masa tengah peak lah tu. Masa tengah kempen. Tak berapa nampak lah. Yang nampak tu MK, nampak pengarah operasi, yang nampak yang dilantik. So itu benda-benda yang bagi aku agak merosakkan kempen. So that's why Syah kena turun lah. Tapi kan soalan lagi, yang lelaki tu aku kalau tahu, aku dengar kata dia main golf. Aku tak tahu. Itu kita tak ada bukti depan mata, tak nak cakap lah kan. Aku dengar benda podcast Fizi. Okay. Aziz cakap, ya betul. Okay, kalau Tapi be fair, dia lastikkan. Tak tu dia lastikkan. Dia macam ni, kau boleh faham tak? Saifuddin Nasution bukan sosial agung PKR. Dia sosial agung PH. Okay. Tak nak, dia ada posisi yang dia kena turun. Satu. Kedua, dia adalah pengarah yang raya bersama dan tingkat. Tak nak, dia kena turun. Dan dia ada pergi kempen. Itu nampak depan mata. Dia pergi main golf ke apa ke, benda tu tak ada gambar, tak ada bukti, that's another story. Kita boleh cakap tapi agak hearsay lah. To be fair to him. Tapi kalau bagi aku lah, kalau nak put the blame on the Saifuddin, sebab Saifuddin tak buat kerja, ada orang yang lagi penting untuk dipersalahkan kerana dia tak buat kerja. So, faham lah siapa kan? Asal kita bias sangat dan cuba tak straightforward ni. Kan ni, kita dah lain dah sebulan ni. Dah sama aku dah ni. Okay, so bagi aku, antara Saifuddin dengan Nur Izzah, kalau aku blame Nur Izzah. Sebab dulu ada orang kata, dengan kehadiran Nur Izzah, kita boleh dapat 80 kursi parlimen. Ini dengan kehadiran Nur Izzah di Sabah. Daripada cakap betul nampak lah. Ada. Ujung nyawa boleh datang. Okey, ada. Ada. Ujung nyawa boleh datang. Dia kata 80 kursi parlimen kan. Sekarang ni bertanding dekat Sabah. PKR bertanding berapa? 11 kursi. Daripada 11, menang 1. Margin kemenangan berapa? Perhatian kemenangan berapa? Bawah 10%. Bawah 10%. So, kalau kata contohlah ada 222 kursi parlimen. Katalah PKR bertanding 140. Mungkin menang 14. Mampus. Ya, aku setuju dengan kau. Aku setuju dengan kau. Kalau kau letak salah paling besar atau dosa paling besar kepada Nur Izzah. First, aku tak nampak. Okay, first, kalau kau pengen pilihan raya, orang kata kau general perang lah kan. Ada orang faham bahawa general perang ni duduk dalam bilik. Ada orang kata general perang ni duduk paling depan. So, kalau kita bandingkan dalam Sabah ni, aku lebih suka. Dan first lagi aku nampak tak best. Sebab pemilihan calon tak ada otonomi langsung kepada PKR Sabah. Ya, betul. Itu satu. Aku rasa macam itu kesalahan paling besar kau. Apabila kau rasa kau daripada pusat, kau rasa kau kick dan PKR Sabah ni kena dengan cakap aku. Bagi aku kalau aku duduk atas, kalau aku duduk pusat, kalau aku duduk tempat Nur Izzah, aku nak point of view kenapa? Itu kawasan kau bertanggungjawab penuh dan kau bincang dengan aku. Okay. Dia bincang dengan aku, contoh aku Nur Izzah. PKR Sabah bincang, okay, kursi better letak calon ni. Kenapa? So, dia bagi macam ni. So, kau sebagai
ketua kat pusat kan. Dengan dia kata, kau kena dapat cek agak. Tak boleh nak dengar satu pihak kan. Tapi yang penting, mesej yang disampaikan, kau bagi autonomi kepada PKR Sabah. Ni aku tengok muka Mustafa Mahmud tu. Sedih babi aku tengok muka dia. Okay. Sedih itu point of view apa? Kalau kau tanya pandangan aku, apa masalah besar PKR masa pilihan raya Sabah? Okay, orang cakap, alah kau tak turun Sabah, kau jangan banyak bunyi lah. Kau bukannya ada dekat on the ground, kau tak tahu apa berlaku on the ground. Aku tak dapat duit. Kan? Ujung-ujung orang bagi manis-manis. Kan kami cakap bagi manis-manis kan. Ada lawan kan. Kononnya ada lawan lah. Tapi geng satu pejabat tu pun main manis juga. Okay. So, masalah terbesar PKR masa pilihan raya kat Sabah. Kalau kau tengok daripada awal lagi, PKR antara parti yang paling awal buat pelancaran jentera pilihan raya Sabah. Sewaktu pemilihan timbalan presiden, calon timbalan presiden dah merasmikan jentera pilihan raya Sabah. Berapa bulan tu? Bulan 5. Pilihan rayanya bulan 11. Ya. Kau ada lebih kurang plus minus 5 ke 6 bulan untuk buat kerja on the ground. Menentukan calon dan kempen. Kalau itulah betul lah gerak kerja kau, kan? Which is kau copy paste daripada somebody. Kau buat kerja awal tu, kononnya kau copy paste daripada somebody. Kalau kau betul-betul buat kerja awal, masa kempen tu kau dah boleh relax sikit lah. Betul. Sebab kau dah buat kerja on the ground awal, kau dah perkenalkan calon, kau pergi jumpa orang, buat mungkin ceramah kelompok ke, kan, buat program kecil-kecil, kan. So aku tengok sebelum penamaan calon tu, beberapa bulan sebelum tu, berapa kali dah pimpinan-pimpinan ni turun ke Sabah, ada buat program sukan, kan, sampai panggil pelawak stand up semua untuk datang, untuk bantu Mat Sabah turun. Kau dah buat kerja awal lah ni, dah susah cantik dah ni. Tiba-tiba result satu. Apa masalah dia? Masalah dia in between tu. Apa kau buat? Satu, masalah dia ialah calon. Okay. Contohlah, kau bayangkan Fik, katalah, engkau ketua cabang Sipitang. Ketua cabang Sipitang ada cabang? Ada Sipitang. Contoh kita ambil ketua cabang Putatan lah. Kau ketua cabang Putatan. Kau tahu siapa orang-orang kau dekat Putatan. Kau tahu siapa yang boleh diketengahkan sebagai calon. Kalau kau nak ambil calon luar ataupun calon tempatan, itu biasa dispute setiap kali nak penamaan calon. Kalau ada calon luar ataupun calon tempatan. Tapi kalau kata calon luar tu ditetapkan awal dan dia turun dan buat kerja awal, tak adalah kalah. Okay. Tapi bila mana kau buat pelancaran jentera awal, ketua cabang pun dengan semangat lah selepas dinobatkan by system, kan? Ketua cabang yang dinobatkan by system menang, saya yakin saya akan jadi calon. So dia pun buatlah kerja. Tutak buat kerja. Tiba-tiba penamaan calon, orang lain jadi calon. Contoh, aku cakap terang, Sindu Main. Orang buat kerja lah ni, tutak. Tiba-tiba calon orang lain. Termenung lah memang. Termenung orang. Dah jentera lagi. Sedangkan aku dah buat kerja. Setengah orang dah spend duit. Kan? Mungkin dah ada print baju. Dah order baju. Dah standby poster lah. Tiba-tiba orang lain tadi. Kalau dari segi politik, orang tak back off. Orang akan back off. Bila back off, sebab itulah turun segala gerombolan daripada Semenanjung untuk jaga Sabah. Jaga tempat ngundi, jaga jadi pacar, jaga JDM, jaga pacar, mengajar pacar. Aku tengok ada someone ni mengajar pacar. Tak nak sebut nama lah. MK. Soalan aku fikir, orang Sabah tak kerti mengajar pacar. Itu masalah paling besar aku rasa kat Sabah ni. Kalau kau susun awal, contoh, kau dah buka pelancaran jentera bulan 5 lah. Okay, bulan 6, bulan 7 kau cari pacar. Bulan 8, bulan 9 kau train pacar. Bulan 10 last round untuk pacar. Bulan 11 kau dah boleh relax. Pacar tu dah ready lah. Kau tengok sister Cista. Apa Cista yang waktu PN tu? Waktu PIU. PIU dah PN dulu guna. Dari 5 bulan lepas sebelum PIU lagi kita dah ada pacar. Pacar tu dah ready. Dan pacar yang dibawa oleh Cista, pacar yang tak dibayar. So, how systematic the game? Kalau kau start awal lah. Sekarang kau start awal ke tidak? Itulah masalah dia. Kau buat pelancaran jentera tu untuk PRN Sabah ke untuk pemilihan parti? Itu yang kau kena faham sendiri lah. So sebab selepas daripada bulan 5 pelancaran jentera tu,
Yang mana pelancaran jentera tu dia buat dekat kawasan-kawasan yang konon-kononnya PKR akan bertanding, yang dia target dalam beberapa belas kursi. Pelancaran jentera bukan sekadar pelancaran jentera secara tradisi PKR, backdrop, banner, mongok-mongok gitu, pakai kemah 20x20 kursi. Sekarang pelancaran jentera dekat hotel, dewan besar, kursi VIP. backdrop belakang dah pakai digital. Duit banyak kan. Okay. Dah ada duit lah kan. Pelancaran punya mewah. Okay, so kalau dah buat bulan 5 ada makan. Bulan 6, bulan 7 tu apa kau buat? Kenapa tiba-tiba bisa dah nak pilihan raya Sabah kau macam kelang kabut? Itu persoalan yang kau kena tanya kepada pengarah pilihan raya. Okay, sebab idea dia dah cantik lah. Dari segi idea atas top, idea dia betul. Macam mana Raf buat dulu. Raf menang Timbalan Presiden bulan, aku ingat ada katalah bulan 3, bulan 4. Raf dah start kempen gerak lori Ayuh Malaysia. Gerak. Susun. Kempen. Bila dah sampai masa pilihan raya, lagi laju buat kempen. Tapi dekat bawah kerja on the ground dah buat awal. Kan? Sebab tu, siapa? Zaliha punya tempat tu? Kuantan. Zaliha Johor. Aku lupa. Apa lupa nama parlimen dia. Itu Syagong Kuantan. Tempat tu sepatutnya PKR kalah. Tapi sebabkan kita buat kerja awal, kita menang. Itu contoh macam mana kau boleh twist kerusi tu kalau kau betul-betul buat kerja awal. Tapi kalau kau buat kerja awal hanya untuk pemilihan parti dan bukan untuk pilihan raya Sabah, that's the issue. Itu pandangan aku. Aku bagi straightforward je. Sama kita dah bincang semasa ni. Nak setuh yang ketua-ketua MK tak perlu setuh sangat. Setuh ya. Kita bagi habis. Dah tak ada. So aku nak setuh pada ketua MK ni. Okay. Aku macam okay lah. At least dia buat something lah. Kalau kau nak bandingkan dia dengan ketua MK lepas. Okay. Tak nafikan dia buat kerja. Be fair lah. Dia buat kerja. Kalau kau banding ketua MK lepas. Jauh. Beza dia tu. Dia nampak proaktif lah. Yes. Setiap hari camping. Everything camping. Semua gerakkan. Kita boleh tengok dekat dia punya TikTok. Tut Kok. Nama dia Kok. Ada konten kelakar. Ada konten dah. Okay, bagus lah. Okay. Kita bincang soal nanti AMK. Adakah AMK perlu bergerak seperti itu? Di mana dia bawa satu angle luar daripada bubble politik. Sekali ni ketua AMK dia keluar daripada skil politik. Dia tak ceramah tiru suara Anwar Ibrahim. Dia tak buat nada menekan-nekan kereta. Tak ada. Sampai keluar buat tekak dia. Tak ada. Dia bawa pada angle yang lain. Jadi pelawak. Adakah the sudut pandang kita dia tu menyentuh Gen Z yang sepatutnya kerja MK? Kalau tanya pandangan aku lah. Tadi dia confirm. Dia ceramah tak? Tak nampak video ceramah tak? Mesti ada. Saya tak tahu. Mustahil ketua MK tak ceramah. Yes. Bagi aku, pandangan aku, apa yang dia buat tu betul. Sebab ini bukan resi menjilat Ini bukan jilat Walaupun saya berada bersama di bawah saf itu, walaupun saya dah keluar. Okay, aku bukan nak jilat kami, tapi ini aku cakap terus terang, kita be fair dengan manusia lah. Kita tak nafikan dia buat kerja dan dia work hard. Dan strategi kali ni ialah dia cuba untuk luar daripada bubble politik. Dia bukan berceramah kumpang-kumpang cakap pasal politik, tapi dia lebih kepada approach directly to the voters, anak muda, untuk mengundi lah. Tapi kita pun tak ada data sama ada usaha dia tu menyebabkan apa ni? Pengundian dekat apa kita panggil zon anak muda ni dia berubah ataupun tidak lah. Okay, itu satu. Tapi bagi aku, kenapa dia buat macam tu? Sebab mungkin ada someone yang advise dia benda yang betul, which is anak muda kalau kau borak pasal politik, pasal rasuah apa semua ni, dia tak berapa nak makan sangat. Tapi kalau kau ajak dia main futsal, kau ajak lepak minum, borak-borak santai, dia akan rasa kau dekat dengan dia dan kau boleh touch hati dia, which is benda tu agak betul. Bagi aku itu the right approach. Cuma mungkin turn out dia tu kita tak tahulah sama ada dia mengubah saluran anak muda dekat pusat-pusat mengundi ataupun tidak, kita tak ada data kan. Tapi kalau dia berjaya mengubah, which is dia buat satu benda yang betul, not only for this time but for the future.
Apa komen To aku. be fair lah. Komen aku be fair. Aku secara jujur kalau dia main just narratif yang pesta, carnival, sesi apa tu stand comedy Stand up comedy. stand up comedy everything, dan dia tak bawa message yang sepatutnya bro. Kalau dia just engage, dia hanya dalam proses menghabiskan duit. Itu penonton. Sepatutnya dia kena pergi pada penonton. Engage dah. Engage. So dia kumpul engagement bawa kepada penonton. Ya. Penonton itu tengahkan polisi dia, tengahkan apa dia nak buat kan apa dia penonton. Ya. Itu aku tak nampak penonton dia sekarang ni. Ya, betul. Itu bagi aku tak mempersoalkan engagement dia. Bagi aku kalau kau nak main dengan anak muda, aku setuju dengan kau. Tapi penonton dia tak ada. So itu yang aku rasa macam. Dan aku soalan aku yang paling besar lah, kau banyak duit yang kau habis. Kau panggil artis tau. Kau panggil artis, kau panggil pelawak. Tak bola balik tu. Ya, itu mahal. Tak bola balik tu dia panggil tu. Okay macam ni. Aku tak tahu buat apa kau tu. Ya, memang mahal lah. Pada aku macam ni, Fik. Dia buat kat depan tu betul. Last dia tu tak berapa tepat. Which is dia buat ceramah, dia buat kempen last tu. Dia panggil artis lah apa semua, buat nyanyi tu semua sampai Pak Syekh pun duduk joget kat atas. Ya. Kan? Okay, Pak Syekh pun ada tu. Jarang Pak Syekh pergi pengen. Lepas tu bila mana dia buat macam tu, last dia tu dia tak sampaikan message. Dia lebih kepada hiburan. Mungkin ada yang advice dia, Sabah ni kena ada hiburan sikit-sikit. Mindset lah. Tapi bagi aku tak salah. Cuma benda tu kau kena buat sehari sebelum. Untuk tarik. Engage tu engage. Last engage tu ialah hari mana kau boom dan kau pasakkan dalam pemikiran diorang kenapa kena undi PH. Last tu yang tak ada macam kau cakap tadi. Kalau dia buat tu, aku rasa mungkin ada something turn out yang agak cantik lah. Contoh macam Zaidi Jatil lah. Dia punya majority tak jauh kan. Tak besar majority dia kalah. So kalau mungkin dia buat benda tu dengan betul, maybe dia boleh twist lah dekat bandau. Tapi unfortunately benda tu tak jadi. Ya. So tak apalah. Aku pun nak kata dia better pada yang lepas yang kuat. Kau okay lah. He know how to do the job lah actually. Dia ada semua. Cuba bayangkan tak ada duit. Ada tak follow tak dia? Kalau tak ada semua macam tu, jawabnya kita back the basic lah. Ceramah bawa pokok. Duduk atas highlight. Ceramah bawa kemah. So, okay baik. Kita pergi selepas. Maksudnya keputusan LGBT. Sebelum pergi keputusan, kau nak tambah sikit boleh? Okay. Satu benda yang paling rasa kecewa lah. Tengok kempen Bulan Raya Sabah dari sudut PH overall lah. Termasuk amanah ke? Amanah satu kursi tu dia memang letakkan segala resource dekat situ lah. So it's okay lah. Amanah is a big fight. Okay. Dia amanah, dia tak berapa nak ada pace sebenarnya kat Sabah. Dia tak pernah ada tapak dia pun tapak bukan tapak pas. Tu pun tak berapa kuat. So amanah bagi aku jangan take sell dari amanah. Tapi pada DAP dan TKR, benda paling aku macam agak upset pertama sekali ialah dulu kita lawan. Bila mana ada PRN, PRK, segala menteri, segala jawatan besar ni turun, buat program kerajaan dekat situ, segala benda kau umum kat situ. Contoh Anthony Loke umum airport Tawau, Anayu umum fasiliti sukan, dengan Komeng umum rumah apa dah lupa. So segala polisi kerajaan, segala projek-projek kerajaan semua kau tabur kat situ. Dulu kita lawan benda tu. Kenapa sekarang kau buat? Satu. Kedua, selepas segala artis, segala duit, bukan duit maksudnya kau bagi duit korang segala duit kau tabur untuk buat program, kalau impak dia satu kerusi, baik kau simpan je lah duit dia. Maksud dia sendiri ke? SK kan. Sebab kau spend, kau panggil artis, kau panggil artis bayar RM50 je. Tak boleh balik tu bukan RM50 bang. Aku tak tahu apa dia lebih kos mahal. Yasin Senario ada. Banyaklah artis. Baby Shima ada. Segala artis kau panggil, kau nak bayar RM50 bayar mahal tau. Bila kau bayar mahal, dengan result macam itu, berbaloi ke? Lebih baik kau fokus untuk kuatkan jentera. Ataupun
decentralized ceramah. Dia tak pergi pada base. Dia tak back to basic tau. Aku macam, okay, sebabkan kau jadi kerajaan, kau ada resource dan kau boleh bazir duit macam tu. Sedangkan masa kau tak ada resource, kau boleh secure lebih banyak kursi. Sebelum PK ada di kerajaan, api-api Inanam memang kubu kita. Betul. Kenapa sekarang Inanam api-api tumbang, tinggal Melalak? Melalak tu pun kursi baru. Inanam api-api memang kubu kita. Bawah Parlimen Mustafa Sa'mud, tak silap aku. Kan? Sepanggar. Apa jadi? Itu yang aku pelik. Kau tak ada resource, kau boleh menang 2 kerusi, 1 parlimen. Sekarang kau ada resource, kau boleh menang 1 kerusi je. Apa kau buat? Sepatutnya bila kau ada resource, mungkin dulu 2 kerusi, sekarang kau boleh pergi mungkin 5 kerusi, 6 kerusi. Bebas boleh menang 5 kerusi lah. Itu yang aku banyak upset gila. Aku nak pergi lebih pun tak boleh abang. Sebab aku rasa PH dah hilang sentuhan dia. Contohnya basic lah. Kalau kau jadi dekatnya semua orang benci kau. Gelong dah gelong. Okay lah. Aku rasa kita move forward kepada pusat ni. Sesi selepas itu sangat penting. So kita pun dah cerita banyak PH sebenarnya semua kan. Aku nak cerita satu benda. Aku tak rasa pasal warisan GIS. Aku rasa banyak podcaster dan bincang pasal dia. Okay. Dan aku rasa kita pun tidak ada kekuatan yang cukup untuk bincang pasal GIS dan warisan. Tak ada wakil Sabah pun kat sini. Untuk entertainment local party tu. Okay. Sampai aku nak cerita pada keputusan. First paling aku disappointed sekali PH orang pertama yang umum keputusan. Baru pukul 10 pukul 9 dah. Aku tak tahulah 10 lah betul kan. Orang lain tak ambil kira lagi. Dia dah umum keputusan. Asal dulu aku menang. Lepas umum keputusan yang satu yang menang. So dan aku soalan paling besar itu umum keputusan. Kalau kau orang yang pengawasan yang bermaruah atau kau orang yang berjabatan tinggi yang bermaruah, biasanya umum keputusan dengan rasa dia nampak Aisyah. Umum keputusan mesti berrasa dia. Kalah menang pun mesti dia umum. Bukan Saifuddin menunggu. Saifuddin kali ni? Bukan. Dulu. Tak ada. Bukan Saifuddin menunggu. Tak pernah. Ada. Tak ingat. Okay. Soalan aku kenapa Aisyah ke? Okay. Sorry. Sama sekali. Kau jangan tanya kenapa Susah Agung yang umum. Itu memang dia nak. Kenapa? Itu satu cerita lain. Kau kena tanya soalan pertama. Di manakah pengarah strategik semasa pilihan raya? Okey. Kita masih nak tembak dia lagi. Kau hilang masa pilihan raya. Takkanlah tiba-tiba bahasa pengumuman tiba saya ada. Kau takkan pelik macam tu? Aku setuju dengan aku. Lepas tu kau datang dengan keadaan saya ada dan saya bakal di bambu. Memang taklah dia nak turun kan. So mestilah dia akan hantar orang lain untuk mengcover tahinya. Tak gentle tu. Okay, macam ni. Kau rasa it's the best? Tak salah. Memang salah. Sebenarnya siapa yang susun strategi dia kena menang, bertanggungjawab untuk segala kemenangan dan kekalahan lah. Kalau menang kau senyum, kalau kalah kau kena terima. Tapi bukan tugas SU Agung untuk pergi ke depan. Dan SU Agung, to be fair to Fuzia, dia kena ambil tanggungjawab tu sebab pengarah strategi tak nak. For me lah. Yeah. Kalau pengarah strategi tak nak, tak nak, siapa pergi? Takkan presiden parti pula. PRN je pun, takkan presiden parti pula kena cakap. Perdana Menteri pula tu. Mestilah. Kau kena faham, Perdana Menteri takkan bercakap lah. So dia akan pergi pada Timbalan Presiden merangkap pengarah pilihan raya. Kalau Timbalan Presiden tak nak, siapa kat bawah Timbalan Presiden? Siapa lah. Takkan berdari juga. Takkan berdari. Tak tahu bila pula. Kesian pakcik tu. Okay. So, mestilah SU Agung. Kan? So, SU Agung lah tu pasal take responsibility. So, satu lah. Kesian dekat Fuzia. Aku rasa Fuzia pun nak lah. Aku rasa Fuzia pun nak umum lah. Sabar dulu kan. So, bila Fuzia ambil alih, dia mulalah hype sikit. Okay. Kita dah menang 1 kursi. 2 kursi. 2 kursi. Dan kita akan membentuk kerajaan negeri Sabah bersama dengan GRS.
Kau punya sembang macam kau menang 20 kursi kan? Ya tu. Menang 2 kursi buat PC. Yang menang 29 kursi relax itu pakai baju hitam. Baju hitam tu pergi istana. Tu pergi bukit. Aku gelak benda tu. So, okay. Aku tak tahu mana Fuzia hantar muka dia, tapi kalau aku malu. Kalau aku malu, dan aku akan datang kalau aku PC, aku akan datang dengan keadaan yang aku senang risau dengan kekalahan ini. Dua, bukan menang. Sebab aku pernah menang kan. So, ini adalah mesej yang kalah dan aku akan redor. Dan aku akan minta Minda untuk torture aku atau aku akan menjawab semua soalan-soalan ni. Satu. Lepas tu, dah lah member umur 2 dah lah keputusan akhir 1. Tak adalah terbang muka. Sepatutnya dia kena datang, dia cakap, okay, kita mengakui kita ada kesilapan dan kita kalah. PKR secara dasarnya kita menang 2 kursi daripada 11 kursi kita penting. Dan kita terima kekalahan itu sebenarnya. Tapi atas dasar untuk memastikan kestabilan politik di Sabah, kami bersedia untuk membentuk kerajaan bersama dengan JRS dan menyokong kepimpinan JRS untuk mewujudkan kerajaan negeri Sabah yang stabil. Itu ayat dia. Bukannya kita menang 2 kursi dan kita akan membentuk kerajaan negeri. Macam seolah-olah kau punya bagian kau menang, macam kau kingmaker menang 20 kursi lah. Ya doh. Kau tak ada rasa hamba langsung. That's why aku rasa Ukur yang menang 5 kursi, bebas menang 5 kursi pun tak buat PC macam tu lah. Ramai 5 orang calon bebas tu cakap macam tu. Ya doh. So, kau faham apa? Aku tak tahu. Aku rasa Fuzia semua karakter dia. Dia sting lah. Dia mudah sting lah. Yes, that's the word aku nak cakap tadi. Dia mudah sting, dia mudah happy, dia mudah rasa macam, oh hebat yang aku. Dia hype lah. Power yang aku. Dia kalah kat Kuantan, dia latih senator. Dia sambut tak senator? Benar ya. Dia sambut dia. Okay, ini dah dua topik. Okay, aku tak tahu, aku boleh check lah. Nanti aku check lah. Waktu mungkin pertukaran kabinet nanti. Tapi tak apa, abang kan. So, ini masalah Fuzia Saleh yang aku nampak lah dari dulu. Waktu zaman pemilihan parti keadilan, tak pernah orang nak buat kempen. Faham tak? SU Agong terlibat dalam kempen pemilihan PKP. Di mana dia buat satu tempat untuk semua orang kempen. Kau gila. Dia buat roadshow kan untuk perkenalkan calon. Kau gila. Kau nak suruh calon tumbuk kat situ ke apa? Dah kau kena faham. Dia buat macam tu sebab dia nampak yang datang pun satu geng. Takkan nak tumbuk. Faham lah. Tapi waktu tu tengah tak best buat. Yelah. Tengah gegar. Lepas tu kau punya idea nak cuba untuk menyatu-nyatukan. Dia datang pun syok-syok sendiri. Orang parti pun tak datang. Dan orang parti datang pun sebab nak makan dia. Biasa tu. Okay. Itu. So, okay. To move forward. Kita pergi pada satu. Aku dapat nanti sekarang geng. Aku sudah fikir aku tak setuju PH lah. Tak setuju JS, DMP apa semua. Itu bukan. Aku nak setuju DMP sikit. Biar bahas nanti lah. Aku tak setuju. Aku nampak sekarang orang ting-ting yang backup Izzah tengah salah. Kau tak nampak ke bahawa idea asal dua pilihan raya ni kan adalah untuk membunuh Syafuddin. Mana nunggu Izzah akan kekal jadi bersih. Apa salah Syafuddin salah? Semua salah di kami hitam kepada Syafuddin. So Syafuddin macam menerima dengan hati yang redha. Kau tak pernah ada dalam PKI. Ada dua penguasa strategik. Tak pernah ada. Tak pernah. Ini first time ada dua penguasa strategik menunjukkan bahawa penguasa strategik yang timbalan presiden tak mampu pun tak kalah tanggungjawab. Okay, ini soalan. Atau ini strategi Anwar Ibrahim untuk memastikan anak aku imej bersih dan disayungi sebab parti keadaan ni parti aku sebenarnya. Parti keluarga aku. Bukan parti keadaan. Parti keluarga Anwar Ibrahim. Untuk memastikan anak aku dia sayangi dan sulung aku ni bersih. Aku terpaksa letak Syafuddin untuk tanggung taib. Adakah itu strategi? Kasau. Aku sahaja. Kasau. Ini soal kan. Okay. Pandangan aku dia maybe betul. Maybe betul. Sebab dia macam mana kau logik kalau kita ada syarikat, pernahkah ada pengarah syarikat dulu? Tak pernah ada. Satu organisasi kalau ada dua kepala, memang gelong lah jalan. Memang takkan jalan lurus lah, gelong lah jadi dia. So itu satu salah dari segi struktur. Salah kedua lah dari segi cara backdoor dia. Siapa cuci tak siapa? So sekarang ni kau ada timbalan presiden merangkap
pengarah strategi yang seorang-seorang kubu yang tempat sendiri pun kalah memantau kau, sedangkan tu kubu kuat KR pun boleh kalah. Sekarang jadi pengarah strategi parti. So kononnya memerlukan Saifuddin yang lebih senior dan berpengalaman, yang juga kalah ketika pilihan raya untuk menjadi pengarah strategi bersama lah. So mungkin bincang akan ada satu keputusan bersama dan akan dilaksanakan. So pelaksana adalah Saifuddin. So kalau kalah, Saifuddin salah. Kalau menang, Izzah betul. Macam tu. Itu yang bagi aku sangat-sangat salah. Kalau kau ada rasa tanggungjawab, apa yang kau patut buat ialah kau stay alert. Menang kalah kau telan sorak. Tahu? Pengarah strategi PKR sebelum ni yang kalah pilihan raya, tak pernah pun masa kalah dia terajang orang tu punya kata orang ni punya salah. Bila menang dia dah ambil dada. Masing-masing ambil tanggungjawab untuk menerima kekalahan. Wak Iman Saifuddin masa dia jadi SU Agong, masa PRN Johor dan PRN Melaka, dia pengarah strategi tak buat. Melaka Sam. Johor? Johor tak ingat. Aku tak ingat. Okay. Tapi masa tu pengarah strategi itu ambil tanggungjawab lah. Kekalahan tu. Dia sedar. Macam contoh PRN Melaka kan. Sam kalah. Sam orang Melaka. Sam kalah. PKR hampir collapse dekat Melaka masa tu. Sam ambil tanggungjawab. Seburuk-buruk Sam, dia ambil tanggungjawab tu. Seburuk-buruk Saifuddin sebagai SU Agong, dia sedar tanggungjawab tu. Ni, timbalan presiden buat apa? Bila kalah, hilang. Kalau katalah, contoh. PKR bertanding 11, PKR menang 11. Dia paling ke depan. Dia mesti buat visi. Dia paling ke depan. So bila kalah, kau hilang ke belakang. Mana tanggungjawab kau sebagai pimpinan? Itu isu dia. Itu aku tak tahu. Aku rasa katanya tak tahu. Aku hidup dalam zaman universiti. Zaman universiti yang nampak Nur Rizal ni sangat idolakan. Sangat orang nampak macam woman power, future pemimpin untuk wanita ni. Tapi bila duduk dalam keadaan dan kamu besar, kan lebih dekat, lebih memahami. Kau nampak angle lain. Kau nampak angle bahawa seorang individu yang selalu cuba sembunyi di belakang sabar. Dan aku, itu point of view aku, itu pandangan aku, dan aku rasa itu apa aku nampak lah. Tak ada dia, tapi orang lain yang nampak dia hebat dan teruskan lah. Tak ada satu orang punya opinion dia tu. Situ. Dan ada juga narratif yang salahkan Tinti Hiup sebab tak turun. Nick tak turun. Ya, aku tahulah. Nick turun aku tak pasti lah. Tapi Rafizi tak turun dan orang salahkan orang. Rafizi ni kalau dia berjiwa besar, dia banyak turun kat Sabah Batu. So, soalan paling besar aku, adakah Rafizi patut? Tak. Why? Satu sebab dia tak ikhlas lah. Bukan soal tak ikhlas. Bagi aku Rafizi tak perlu turun sebab satu, dia bukan lagi pimpinan pusat. Setuju. Tapi dari parlimen. Dari KC. Contoh, katalah Pandan kena jaga kawasan A. Tak semestinya dia kena turun. Dia boleh je hantar timbalan KC. Ketua MK Pandan turun apa? Betul lah. Ifat turun. Ifat turun tolong Selangor. So what? Ingat Pandan tak turun? Pandan turun. Even Rafti tak turun. Tapi dia punya cabang turun. Okey lah. Kita dah buat kerja tanggungjawab kita untuk membantu parti dengan kita hantar tim cabang. Okay. Aku spesifikkan question. Sebab tahu lah apa yang kami tu. So satu. Kedua, kau rasa figure kehadiran ataupun figure Ram ni tak membantu parti selama ni kau cakap kan? So apa dia nak turun? Kau buktikan lah. Kau kata kau punya figure ni boleh menangkan 80%. Sila. Sila. Dengan hormat je dia persilakan. Dia pakai baju gambar dua, lepas tu sebelah dia. Okay. So satu. Kemudian Nick bukan KC. Lah. Nick bukan KC, ni ahli parlimen je. Nick tak jawatan langsung. Nick tak ada jawatan langsung dalam parti. Carika ada jawatan dalam parti, Carika kena turun lah. Carika turun. Akmal Nasir ada jawatan dalam parti, Akmal Nasir kena turun lah. Apa, Kaheng ada jawatan dalam parti kan? Kaheng tak ada. Kaheng tak ada. Kaheng tu tak. Kaheng KC. Kaheng KC. Kaheng boleh turun as a KC. Rabi Chua ada jawatan sebagai KC. Dia dah turun dekat Sindomin. Dah, kita dapat kerja kita apa? Tapi nak jadi figurehead kepada parti keadilan rakyat, kita bukan top management parti. Kita bukan top leadership parti. So, for what kita nak turun?
Kalau Raf SLKC sahaja dan ahli parlimen, cukup dia hantar tim untuk bantu buat kerja macam dah lah. So kalau kau duduk kat kasut kau biar pilihan, kau hadapi pilihan parti yang kena macam tu, apa tindakan kau sabar? Adakah kau berjiwa besar tu kan? Adakah kau lupakan tak apalah diorang guna sistem ke apa tak apa? Betul parti ni. Betul dia. Kalau cuba kau bayangkan kau visit kami. Kalau aku kat depan Raf, paling tinggi pun aku akan tolong tempat yang mana pandan kena tanding pandan kena tolong. Contohlah pandan kena tolong Inanam. Tempat turun Inanam. So aku akan turun Inanam, tengok. Kau turun? Bukan, aku tak akan kepek. Okay. Aku akan turun, susun jeda, tolong jentera Inanam kan. Okay, kat sini buka PDF. Je lah, buat kerja kecil-kecil lah. Buat kerja on the ground. Tapi ke depan sebagai figurehead, no. Aku bukan top leadership parti lagi. Aku sedar, kalau orang tanya, saya bukan top leadership parti. Tapi saya bantu untuk jaga tempat yang diamanahkan kepada cabang pandan. Kan? So, kalau orang tanya kenapa tak turun, awak kan ada kepakaran apa semua. Saya bukan lagi top leadership parti. Tapi saya, atas nama parti, saya turun untuk bantu. Kau sambil menyelam, kau menyamai. Faham maksud aku? Kau still lagi tunjuk yang kau tak mengajuk. Kau tolong. Tapi dengan sekadar limit kuasa yang kau ada. Sebagai KC. Saya sedar saya KC, saya bukan pimpinan parti. Saya tolong mana tempat yang diamanahkan pada pandan. Tak. Saya dah laksanakan tanggungjawab saya. Selebihnya saya serah pada pimpinan parti. Okay. Sebab itu yang main sekarang kan. Itu yang main kan. Tapi kalau orang buat macam apa aku cakap tadi tu, masak yang geng-geng ceplos nak jawab. Aku dah buat kerja aku. Ceplos boleh jawab benda tu lah. Yelah, geng-geng ceplos memang. Tapi ceplos siapa sebenarnya? Setro yang Arun semua tu. Setro yang akan wujud ketika mana parti tu berkuasa lah. Contoh kalau kata contohlah 5 tahun akan datang, katalah Syed Saddiq jadi Perdana Menteri, semua akan jadi muda. Oh, tu panggil ceplos tu. Panggil ceplos. Okay. So, Maya, aku rasa untuk PRN Sabah ni kita stop kat sini. Sikit. Sikit ada. Last. Sikit. Okay, sila. Okay, DAP Sabah. Sikit aku. Okay. Aku tak over sangat DAP ni. DAP Sabah telur ayam. Tapi, apa orang tak nampak tu ni? Ni aku pandangan aku lah. Kau pasal tak calon DAP kecuali Pung Ginzi ketua DAP Sabah je tak silap aku dengan Jenny dengan Chan Wei yang Chan Wei tak silap aku yang agak berusia sikit. Yang lain semua calon muda. Calon muda umur 25 tahun je dia calon. Ya, power 29 tahun je calon. Kira power DAP. Kau tak nampak DAP tengah bekerja apa? Ya, aku kalah sekarang. Kemudian future. Tapi future aku akan kalah. Ini ramai orang tak pasal highlight kan DAP telur ayam. Tu satu. Satu lagi aku nak balas sikit. PAS. Ini satu benda yang aku kena sebut. PAS sentiasa bermula dengan satu kursi. Sebelum dia menang satu negeri. Okay. Ini cerita panjang. Betul. Ini cerita akan jadi cerita panjang. Macam mana PAS menang satu kerusi saja di Terengganu masa 2004. Tapi akhirnya PAS boleh jadikan seluruh Terengganu hijau 3-2-0. Dalam tempoh berapa puluh tahun. Tak mustahil benda tu jadi kat Sabah. Kalau diorang gunakan strategi macam mana Ali Akbar buat. Ali Akbar tak pernah cakap pasal resis. Orang datang pakai suara pendek pun dia layan ni. Ali Akbar yang calon Pusuljaya PAS Sabah. Calon yang menang Karamunan. Orang datang pakai suara pendek pun dia layan. Dia tak kisah. Dia tak ada pernah cakap pun tentang soal parti. Tentang soal perkauman. Dia lebih kepada buat kerja on the ground. Which is the pure orang kata pure PAS punya kerja dekat bawah. Okay. Benda ni bahaya kalau orang tak nampak. In future aku tak pelik PAS boleh tambah kursi. One day kalau dia berterusan dengan method yang sama, dia boleh pegang Sabah. So tu penantian dia. Apa kan tak tahu Sabah, aku terkejut sebenarnya ni. PM dia menang, PAS boleh menang. Tak pernah menang apa ni. Tak, kena tengok Ali Akbar. Dan kalau tengok kat PM yang kalah tu persatu tu. Siapa nama tu aku lupa. Ronald Candy. Very famous satu. Ronald Candy kira nama besar. Tapi Ronald Candy ni dia just
subsidiary dia dulu daripada zaman DN lagi. Dia bukannya main figure terdepan. Tapi selepas Haji G lompat, dia lah main figure DN. Dia sub ke dulu? Dia sub dia dulu, dia bukannya main figure. Dia bukannya macam Pandika Ramil Mulia yang galak, Saleh Said Keruak bekas Ketua Menteri. Dia bukannya macam Safi Abdal. Dia just subsidiary. Dia dengan Bung pun, Bung lagi favor. Bung lagi dikenali lah. Bung lagi dikenali. Even dia jadi ahli parlimen dulu pun, function dia apa? Dia timbalan speaker, dia duduk kat atas. Dia bukannya figure yang agak popular pun. Selepas Haji G lompat, selepas tak ada figure head PN dekat Sabah, bersatu kat Sabah, barulah si Ronald Kennedy naik. Kalau tak, Ronald Kennedy tak naik. Okay. So, mari kita stop kat sini pasal PRN. So, kita sambung sesi seterusnya berkaitan dengan kehasuah Banan. So, okay, rehat dulu.